Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang penonton, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bertemu kita lagi di bulan Ramadan yang mulia ini bersama-sama dalam majlis ilmu Kultum ataupun kuliah 7 minit. InsyaAllah pada kali ini kita akan berkongsi sedikit tazkirah yang bertajuk Belajar Al-Quran di bulan Ramadan. Seperti mana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sadaqallahul azim. Yang mana daripada ayat tersebut dalam surah Al-Qadr Allah berfirman yang bermaksud telah kami turunkan, yakni Al-Quran pada malam Lailatul Qadr. Yang mana seperti mana kita sedia maklum, malam Lailatul Qadr adalah berlakunya di bulan Ramadan. Pada bulan inilah, pada bulan Ramadan, yang mana pendapat ulama menyebutkan diturunkan pada 17 Ramadan. Seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Yang bermaksud khairukum man ta'allama al-Qur'an, sebaik-baik daripada kamu adalah yang belajar Al-Quran wa 'allamah dan juga mengajarkannya. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, daripada ayat serta hadis yang saya bacakan tadi dapatlah kita faham bahawa Al-Quran adalah satu kitab daripada Allah Subhanahu wa taala yang mana dapat memberi syafaat kepada kita di akhirat kelak supaya dapat menolong ataupun memasukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Antara kelebihan yang kita boleh dapat dan keutamaan mengamalkan sunnah daripada Al-Quran adalah dengan mendapatkan pahala yang berlipat kali ganda. Seperti mana kita sedia maklum, apabila tibanya bulan Ramadan, sama-sama kita bertadarus Al-Quran, juga belajar Al-Quran dan sebagainya. Tetapi apa yang kita dapat pelajari yang biasa orang lakukan di bulan Ramadan adalah secara bertadarus. Bertadarus adalah dapat memperbetulkan bacaan Al-Quran dengan bersama-sama. Apabila kita baca Al-Quran, kebiasaannya pada hari biasa, tapi kita tak dapat tengok kita punya kesalahan dan sebagainya. Tapi apabila kita bertadarus, contohnya dapat kita perbetulkan kita punya bacaan, tajwid, makhraj huruf dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah dapat memperoleh ketenangan dan kebahagiaan hati. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra yang bermaksud, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang berfirman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan bertadarus juga dapat kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita mengingatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ala bizikrillah tatmainnul qulub. Sesungguhnya dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala, hati akan menjadi tenang. Dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ia akan menjadikan manusia menjadi lebih baik. Apabila kita berasa tenang, apabila kita berasa seronok untuk belajar Al-Quran, bertadarus bersama-sama dengan sahabat-sahabat
kawan-kawan, maka kita akan menjadi manusia yang baik, yang mana kita sentiasa melakukan sifat mahmudah, iaitu sifat yang baik, yang mana kita tidak melakukan, kita takkan terfikir langsung akan untuk melakukan perkara-perkara yang sia-sia di bulan Ramadan yang mulia ini. Jadi seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dengan belajar Al-Quran juga kita dapat syafaat, yakni pertolongan daripada Nabi SAW di akhirat kelak. Seperti mana hadis Rasulullah SAW yang bermaksud, bacalah Al-Quran kerana sesungguhnya Al-Quran itu nanti pada hari akhirat akan datang dan memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Tuan-tuan, perempuan boleh lihat daripada hadis tersebut menyatakan bahawa dengan belajar, dengan membaca Al-Quran, dia akan memberi syafaat, yang mana tidak semua orang mendapat kelebihan yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW akan perkara yang tersebut. Dan seterusnya tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat menghidupkan hati yang kosong. Seperti mana saya bacakan tadilah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan mengingati Allah, hati kita akan menjadi tenang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi saya sudahi tazkirah ataupun kultum kita pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.